Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi. Bertemu kembali kita di dalam Saru Channel 88 Carry. Okey, pada pagi hari ini kita akan melihat hasil. Sahabat, sebenarnya semua saya dah buat dah. Sahabat tengok hasil je lagi. Mudah. Okeylah, pada pagi hari ini saya ada pasang rawai sahabat. Sebanyak 8 bungkus. Tapi tak tahulah ada ke tak ada. Jom kita sama-sama tengok. Semoga ada rezekinya lah pada pagi hari ini. Sahabat, cerah hari ni, mantap padu. Awan pun kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Okeylah, jom kita teruskan dengan melihat hasil pada pagi hari ini. Semoga ada rezekinya lah, yang padu mantapnya. Sebenarnya saya pun dah lama dah tak pergi ke pantai ni sahabat. Dah lama dah tak pergi pantai ni. Dulu masa saya 200 subscriber kan, saya buat dekat pantai ni lah sampai 1000 subscriber. Alhamdulillah, terima kasih kepada ni lah Maha Pencipta dan pantai ini juga. Kerana pantai inilah saya berjaya sahabat. Okey, jom kita teruskan lah dengan melihat hasil. Banyak pula cakap sahabat. Yang kedua, pertama-tama kali saya dah kumpau sahabat. Tak tahulah tak ada. Terkejutnya lebih. Macam tak ada je. Aduh. Kedua juga kumpau. Oh, ada. Ada yang menekan di tepi tiang. Ada yang menekan di tepi tiang itu. Mana ni? Oi. Yang garang, padu dan mantap. Kita kembali sahabat. Ini ikan dia ganas-ganas sahabat. Emang ganas tu. Nampak ikan dia memang ganas. Penampakannya ikan lele. Susah macam ni. Lambat sikit lah. Pusing. Ini kalau saya tak boleh salah step pasal apa. Tangkap je lah Rul. Tak boleh salah step. Salah step kena tunggu. Habis tangan tu. Ikan ni garam betul. Okey, alhamdulillah. Sahabat, ada juga lah. Saiz tak padu, tapi ada lah. Jom kita tengok lagi yang kedua. Nampaknya si isteri kalau cepat dia ke hadapan, mentah-mentah dia dah boleh pergi. Kawasan lumpur tak ada dia dah. Ni boleh lah. Oh, ikan yang kedua, alhamdulillah. Saiz tak besar. Sekejap, hari tak sabuk ke tak? Mata baru sahabat. Tu dia. Mula-mula sakti. Allah. Terpelanting je, bermakna tahu ni. Tahu ni dah kena ajar. Kau baru.
Mantap. Ada sesuatu yang menggembirakan sahabat di hadapan. Allahu Akbar. Ada sesuatu yang menggembirakan di hadapan. Adalah sahabat. Nanti kita tengok apakah itu. Minggu ni mantap padu lah. Alhamdulillah. Ada kecil. Air baru-baru ni tak ada pula sahabat. Jom kita tengok lagi. Ini ada 5. Ada 5 bungkus lah. 40, 40, 30 macam tu lah. Campur-campur. Saya pun dah lupa dah sahabat. Ini pada penampakannya saya melihat ini tak ada. Ada ke? Ini tak ada. 3 tak ada. Pada tak ada je sahabat. Tak syok ah. Apa tu? Apa tu? Janda? Lepas. Kan dia digasak. Habis digasak dengan memang je. Ya, astaghfirullahalazim. Apa tu? Ada tu. Besar ikannya sahabat. Gorgon. 1 kilo ada kot. Kilo? Itu hari ni besar lagi. Ya. 2 kilo Ya, bukan cerita ikan ni sahabat. Ikan ni setengah kilo ada pai. Oi, ini ikan ni garang ni. Oh, mantap aduh. Wih, sabar. Sabar bang. Tak dulu kamera bang. Kamera okey ke bang? Okey bang. Kita terpaksa buka naik atas dulu lah. Kenapa? Ini nak anu ni payah ni. Besar ni ikan ni. Ikannya kecil tak apa. Silap dah kan? Silap lah. Pasang. Tak ada lah. Ni kalau barang ada. Hayu. Okey, simpan ikan tu ada tu. Tapi tak sempat nak makan. Ya, betul. Dah habis, umpan habis dulu. Mana dia nak makan? Umpan habis dulu. Mana dia nak makan? Yalah. Okey, elok kan? Ya. Asip. Asip juga. Allahu Akbar. Woi. Besar. Besar. Dah nak. Jap. Tengok dulu. Jangan sebarangan. Ada lagi tu. Sekejap. Barang memang ada. Ya Allah, ya Tuhanku. Allah ada melepaskan diri. Itu yang saya tak nak kerja dekat air ni. Barang. Oi, macam anu lah. Lanjutkan dulu sahabat. Lanjutkan dulu. Nak cek dulu, cek. Doktor nak cek dulu. Anda demam Demam pusing-pusing. Besar ni sahabat. Jangan ketir dulu. Alhamdulillah sahabat. Bertemu kembali. Sukses macam ni lah sahabat. Allahu Akbar. Subhanallah. Wish, bertelur kot sahabat. Tengoklah ni. Sampai muntah darah. Ganas tu kau. Ganas. Dia kawasan ni memang ganas sahabat ikannya. Yang special kita ada satu yang special. Apa tu? Oh, ikan pari. Dah nak lepas dah? Ya ke? Belum lah, dia dah buat kawah tu. Oh, ada 2 kawah
Sahabat. Okey. Sahabat boleh tengok sahabat. Oh betul pari sahabat Pari dah. Inilah. Dekatlah sikit. Apa ni? Takutlah yang Itu nanti orang sudah penjara dah. ini kena macam Steve ni, bahaya ni. Itu dia. Boleh juga kita tahan ya. Bolehlah tahan. Alhamdulillah. Dia ada nama lah, ada nama. Ada nama. Dah tak apa. Ada nama. Ya, kita kena buka naik atas. Alhamdulillah. Ada nama. Sana lah kau. Sana. Tarik sana. Tak apa. Ceng. Yo, itu hari macam ni lah. Itu hari 2 kilo dia. 2 kilo ada. Itu hari besar sikit. Malam kan? Ini pari beting. Ya. Beting. Daun kan? Bukan. Ini bukan daun. Sana. Ini sikit. Tak boleh. Tepi. Ni lah. Tepi. Sini sebelah pergi mau pergi tau. Pakai ekor lah. Tangkap ekor. Okey, gambar yang baru. Baru jantan. Jantan macam ni. Ya, dia kena mata dia. Hei, alhamdulillah. Jaga mata. Sayang. Licin tu. Okey. Licin. Sekejap ya. Sabar ya. Sekejap. Sini dia sikit je kan. Dia tak makan. Lalu je kan? Lalu je memang. Berapa kali kan? 2 kali ya dapat. 2 kali ya. 2 kali ya. Allahu Akbar. Dia air kecil ada memang kan pari sini kan? Dia. Dah habis dah. Bang, jap. Mantap bang. Depan. Jadilah. Pari dah. Mantap paru. Alhamdulillah. Sampai Okeylah. kumpau dah. Sampai kumpau Nombor 1, 2, 3, 4, 5. Tak ada. Dia memang suka akhir-akhir lah sampai. Kalau ada pengakhiran. Woi. Ini dah 1 kilo dah kan? Dah ada berat. 1 kilo dah kan? Mata putih. Okeylah sahabat. Kita tengok tempat yang kedua di kawasan yang berbeza. Tak tahulah ada ke tak ada. Jom kita sama-sama tengok lah. Ini pun dah lama dah tempat tu sebenarnya. Tak pergi. Tak tahulah ada ke tak ada. Okey, saya lanjutkan. Saya nak buka dulu dan nanti kita akan jumpa lagi. Ada. Mata putih. Mula-mula kita transfer dulu sahabat. Transfer dulu ikannya. Jom kita tengok apakah yang berlaku. Kata dah bawa. Dah. Ini ada baju kering. Okey, jom kita tengoklah apa yang berlaku. Apa yang berlaku di rawa yang ke seterusnya ini. Okey. Ada sahabat. Oh, ada barang. Kejap Tu dia. Oh, besar juga dah. Tempat ni memang dah lama.
Memang dah lama saya tak pasang. Woi, terbangnya ke orang. Terbangnya ke orang. Mantap, aduh. Satu kat sini ada 3 sahabat. Ada 3. Alhamdulillah. Ikan yang pertama. Ada lagi sahabat. Ikan yang kedua. Yang ni panjang sikit lah, 40 ni. Ada boy ni. Dan caca. Besar gitu. Oh, ada 2 ekor. 3. Mantap lah. Memang. Memang mantap padu rasa tu. Tempat dah lama tak main. Bertahun-tahun. Up. Ini saya kena cabut dulu sahabat. Aduh. Buruk pun ada lah. Ada lagi. Tak ada lah. Tengok sih. Tengok sih. Itu dia. Ada ke? Tak ada lah. Okey lah, jom saya buka dulu dan nanti kita akan jumpa lagi. Okey, yang seterusnya. Tadi kita dah dapat beberapa ekor. Hai. Ada ke? Ada. Ada 2 ekor lah. Mantap ah. 2 ekor pun tak kira ada sahabat. Mana tadi? Saya dah lupa dah mana. Itu lah. Itu dia. Ini dia. Papa. Saiz biasa-biasa. Tengok ganas ni ikan ni. Dia dekat sini memang ganas sahabat. Kalau dekat tempat lain tu kadang-kadang dia tak ganas, kadang-kadang dia ganas. Nampak kita sentuh dia punya apa je. Bermana ini sangat berbisa. Sabar bang. Aduh. Sabar bang. Dah cabut ke tu? Sebabnya umpan dah cabut. Sabar. Apalah ni. Apalah ni macam. Saya HP dia dah cabut nasib baik. Okey lah sahabat. Itu dia. Yang seterusnya tak tahu sana ada lagi ke tak ada. Rasa tak apa. Pendek je kan? Okey, tengoklah. Pendek je.
Pendek ya padu. Ikan ni pada lalu pun dah kena Oh. Saiz tak ada saiz. Banyak ni. Ya katanya ikannya jalan berkumpulan. Astaghfirullahaladzim, makin ditarik makin naik Okeylah, jom kita lanjutkan dulu. Nanti kita akan jumpa lagi. Ini boleh sangkut sana, sangkut sini. La ilah. Okey, penampakan ikan putih melati. Ikan duri. Ikan duri. Walaupun dia tak bisa, sahabat, kenapa saya potong ni? Kalau dia mengeletis, tercocok kat tangan. Mantap padu. Salah sikit je. Alah, ikan tak duri. Tak bisa kan? Dia mengeletis, salah sikit je, mesti kena. Okey, jom kita teruskan lagi. Dan yang terakhir, biasanya yang terakhir ni lah yang padu mantap. Ada. Nampak? Saya baru cakap. Biasanya yang akhir-akhir lah. Macam tadi kan, sahabat. Macam ikan pari tadi tu. Kumpau ada. Ini tadi ada. Oi, garang. Memang garang gila lah orang ni. Weh, memang garang betul loh, sahabat. Dekat sini memang garang. Dekat tempat lain tak garang. Sabar kau. Sabar. Ini yang buat kita kena tunggu ni, sahabat. Ganas-ganas macam ni kan. Ganas-ganas macam ni yang buat kita kena tunggu tu. Sekejap. Tak boleh. Tu dia, sahabat. Yang panjang, padu dan mantap. Ada kilo, ada gaji. Allahu Akbar. Tunggu ada lagi, sahabat. Kena ni. Esok dah cuti lah. Alhamdulillah, saiz mantap. Okay, jom kita teruskan lagi. Kena intai macam ni boleh? Ada lagi ke tu? Ada. Oh, ada kayu. Macam ada, nampak kayu. Ada. Ada. Saiz tak besar, tapi ada. Tu ada juga ni. Ada. Ada je. Wah, boleh tahan dah. Boleh tahan. Ikan garang-garang ni boleh tahan. Ada 3 ekor lagi, sahabat. Woi, nampak tu? Nampak? Berapa ekor tu ya? 2. Tak lagi 2 ekor. 2 kan? 3. Itu yang kecil-kecil tu apa? Tu? 3. Gasau. Tahu tak? Gasau. Pusing dah. Tunjuk. Tu. Nampak tu? Boiling ada 3 1, 2, 3. Masuk ni 4. 5 dah. 5. Ni. Satu ni 5 ekor. Ya. Okey, sahabat. Alhamdulillah. Yang curut-curut, tapi ada dah, sahabat. Mantap padu. Weh, dah berat dah. Weh. Nak berapa? 3 kilo ada kot. 3 tambah 3, 6.
6 kali 100. Ya. Alhamdulillah. Ikan yang ganas. Tak bungkus. Bungkus. Tak nak bungkus pula. Tadi kawan-kawan kau semua bungkus tu. Mungkin ini anu kot. Macam mana dia boleh buat bunyi macam tu? Bup. Allah. Ai. Tinggal lagi, tunggu lagi. Tadi saya buang tajam-tajam dulu. Lepas tu saya buang tunggu-tunggu ni. Lepas tu nanti baru saya tangkap dia. Ada kau? Ada. Tapi tak banyak lah. Nak satu apa tu tak boleh lah. Okey, mantap. Aduh, ada lah juga sahabat. Ada. Okey, ngam. Hop. Oh, dia pukulnya Alhamdulillah. Cantik. Okey, yang seterusnya. Ada lagi ke? Tadi. Oh, ada. Depan ni je. Depan ni je. Alhamdulillah. Oh. Oh, ada lagi lah. Woi, besar lah, satu besar. Ya Allah, ini apa hal ni? 6 ekor lah semua kan? Alhamdulillah kan? Kan 6 ekor. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, besar oh. Jagalah yang. Kita bagi Loh dikit dia apa? Garam mana? tak boleh nak angkat kan? Tak boleh. Kita nak buat pertunjukan ni tak boleh. Kita tak boleh tunjuk-tunjuk. Nak ambil terus. Nanti kalau dah lepas, ini lah tempat ni lah sahabat. Yang saya lepas tu dah pegang. Lepas tu pegang tak betul ke, pegang salah ke, lepas. Oh, semalam tu ikan banyak sangat tu sampai mati lah ya. Ya ke? Ikan semilang apa malam tadi kita jumpa. Ya betul. Atas tu Yalah. Maknanya ikan tu dah banyak sangat. Tak ada orang nak usik. Ikan dah banyak sangat sampai tak ada orang usik, sampai mati kat atas Dia mesti ada sebab sahabat. Air tu. Ya, kalau berlaku seperti tu Mabuk ke apa tak tahu lah. Kita tangkap mana yang kita perlu sahaja. Tak perlu berjumpa macam tu, tak payahlah. Ketika balik kena jadi apa-apa, tak perlu. Safety first ni dia memang macam-macam fikir. Ai, ada. Hari kompau ya. Ikan ni, sahabat oh, yang dikatakan ikan apa ni? Orang tak nak kan sahabat kan? Sekarang ni ikan ni dah merajuk dah. Dah tak nak dah. Ada kat Rawai sahabat oh. Sahabat tengoklah video-video yang lepas kan. Ada ikan ni? Tak ada kan? Tak ada, bukan minta. Tapi ikan ni dah select lah. Dah tak nak makan umpan ni. Ikan ni nak makan umpan lintas pantai oh, yang main oh. Select kan, ikan pun select Uish. Oi. Besar ni. Ui, besar ni. Ui, jangan. Allahu Akbar, jangan. Allah subhanallah. Lawan dia tengok. Berat ni masalah. Berat ni sahabat oh. Ini kalau tarik pancing lama lah. Ui, orang tu lah dia.
Bahaya, tangan saya tak boleh dekat. Kena pantas. Sini 3 je. Tapi gasak kan. Sana 5 Sini 3 bungkus je. Ikannya garam betul lah. Apa ni? Apa ni bang? Nampak oh. Dia memang akan cari kita. Okay. Hilang terus. Okay, alright. Dah dapat dah ikan yang besar. Wah, dia punya kepit. Besar oh. Mantap oh. Alhamdulillah, syukur. Setiap peluh kita membuahkan hasil pada kali ini. Itu hari saya pergi Sabah dekat tempat lain lah. Dekat pantai komersial lah. Jangan sebut. Sebenarnya pasang 4 je kan? Saya pasang 4 bungkus, tapi seekor pun tak ada. Ini sahabat. Okey lah sahabat. Saya dah selesai dah. Alhamdulillah. Yang ni hasil tadi sahabat. Saya nak basuh dulu sebab saya dah tinggalkan dia tadi beberapa minit. Ini hasil tadi. Yang ni 5 bungkus Ini 5 bungkus. Yang ni 3 bungkus. Okey, yang ni 3 bungkus. Yang ni 5 bungkus. Ni 5 bungkus. Sekejap. Kita nak rongkaikan dulu. Okey, mantap padu. Sekejap bersepah kan. Biasalah bot kita ni panjang. Ini hasil tadi sampai 2 3 4 ekor. Ini bertelur ni sahabat. Dijangkakan lah. Nampaknya cuaca redup sahabat. Ini hasil untuk 5 bungkus. 3 ekor ikan semilang, 1 ekor ikan pari. Alhamdulillah, saiz dia memang boleh tahan. Mantap padu lah sahabat. Ini hasil 3 bungkus. Nampaknya pasang sikit hasil lagi banyak. Daripada pasang banyak hasil lagi sikit. Alhamdulillah. Bonus. Ada bonus sahabat. Mantap padu. Itu dia. Memang mantap lah. Okeylah sahabat, itu sajalah video saya untuk hari ini. Dan untuk pengetahuan sahabat semua, ikan ini akan saya jual lah sahabat. Macam biasa. Tapi ada ikan yang tak boleh dijual jugalah. Dan rasanya dalam 4 ke 5 kilo lah, macam tu lah hasilnya. Okeylah sahabat, itu sajalah video saya untuk hari ini. Dan terima kasih kepada semua penonton yang menonton di Saru Channel 88 Carry. Dan terima kasih juga kepada yang telah mensubscribe Saru Channel 88 Carry. Alhamdulillah. Semoga kita akan bertemu kembali di hari yang akan datang. Kita akan buat satu misi pencarian yang lain pula sahabat. Okeylah, jom. Sampai kita bertemu kembali lah sahabat. Okey, jom. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berbaloi. Walaupun mula-mula tak ada sahabat. Di akhir-akhir cerita saya ni memang ada.